Alright, inilah review sekali pakai kasut TLSS Tactician Lite. Okay, so aku baru pakai untuk game malam tadi. And overall experience aku let's start dengan fitting dulu. Sebab bila kau pakai kasut ni sangat selesa, tak perlu break in time, tak ada melecet, tak ada rasa tak selesa ke, rasa sempit ke. Aku kaki normal white. So to those yang pakai Mizuno, Morelia ke, atau pakai Predator ke, Nike Phantom ke, memang boleh fit. And true to size, aku pakai 26cm. So this one ialah 7 UK 26cm, memang boleh fit. Okay, and then bila pakai ni kan, sangat selesa. Because dia kangaroo leather. So kangaroo leather dia lembut. Cuma dia tak selembut macam Mizuno. Sebab Mizuno macam nak cakap yang ni dia lebih structured sikit, nampak tu. Dia punya kangaroo leather, dia stitching kotak. Banyak betul kotak tu kan. So dia a bit structured, and also dia ada macam this a bit of a coating kat sini, sama macam Mona Chida kan. Untuk again bagi structured. Sebab kangaroo leather punya shoes, kalau semua fully kangaroo leather je, dia tak ada any stitching untuk hold dia lama boleh lose shape lah. Tapi modern punya kangaroo boots should be good enough lah, especially dalam water intake, water repellent dia very good lah. So ini memang sangat selesa, ringan pun sangat ringan lah dekat sini. And then when we talk about dia punya comfort okay, ini bukan insoler sebenarnya, insoler yang ini. So yang ni pun dah ada padding dekat sini. Okay, dah ada, memang ada padding extra kat situ. Nampak tak dia terkeluar sikit kan. So ini pun dah lembut, ditambah lagi dengan T-Flash foam kat situ. Ini pun cushioning lagi. Dia ala-ala macam air zoom unit lah. So dia bagi energy return, and also lembut kat sini. Dah lah ada padding ni, tambah lagi padding ni. And then yang best lah, bila kita berlari tu, nampak tak engrave dalam tu kan. Itu ialah T-Carvo insert. T-Carvo tu sama macam Mizuno Alpha, where dia bagi snapback lah. Bila kita lari, aku susah nak pakai satu tangan ni nak tunjuk korang, tapi korang faham tak kalau pakai Mizuno Alpha tu ataupun any kasut yang ada carbon fiber plate tu, bila kita tolak tu dia reflect balik lah. So bila lari tu at least ada extra push lah, membuatkan rasa macam extra laju, padahal tak adalah bertambah stat gila-gila pun. But it's a nice feeling to have the tapak yang very responsive. And tapak dia nampak ni, tapak ni ialah tapak FG tapi tak agresif langsung. So sesuai pakai dekat atas artificial ground pun boleh. And finishing dia kata bawah ni chrome, so boleh over time dia akan terhakis. Tapi semalam aku pakai, cantik lagi ni. Tak ada apa-apa kesan-kesan chala pun lagi. So overall aku really happy dengan TLSS Tactician Lite ni. Ada banyak lagi TLSS yang lain. So kalau korang minat kan, boleh bagi tahu aku. But this one aku memang betul lah macam Noah bagi tahu, this will be boot contender for boot of the year tahun ni. Mana tahun lepas ni dia buat innovation yang lagi best kan. So I'm a big fan of TLSS. Let's see lepas ni diorang buat apa pula.